dia punya cerita tu berubah. Daripada dekad 2000, tahun 2000-an tu, 2000s tu cerita minyak tak cukup, masuk 2010-an minyak berlebih pula. Saya pun ada soalan sikit nak boleh. tahun sekarang ni kenaikan harga minyak adalah disebabkan oleh berlakunya penguncupan penawaran ataupun supply untuk minyak LNG lah. Kerana Selat Hormuz tu dia basically 20 hingga 30 lebih peratus daripada pasaran dunia minyak ni melalui selat itu kan. Dia bila selat itu ditutup, itulah menyebabkan kenapa harga naik, kerana supply kepada pasaran minyak tu berkurangan. Tapi yang masa 2008 tu apa sebabnya? Itu saya dapat soalan lah. Betul. Soalan bagus, Cik Farhan. Okey, ketika itu saya ingat lagi tahun 2005 ada artikel ditulis dalam Wall Street Journal. Dia cakap pasal supply of oil akan habis pada ketika itu. Bekalan ini akan habis disebabkan penggunaan yang banyak dan sebagainya. Lepas tu berlaku permintaan yang tinggi, dan pada ketika itu pertumbuhan ekonomi China pun memang tinggi lah, 8% ke 10%. Itu pun menyumbang. Tapi cerita utama pada ketika itu, di dekad tersebut minyak tak cukup. Jadi kena buat investment, kena buat capex. Memang betul lah, saya tengok data dari segi the number of oil rigs, jumlah pelantar minyak peringkat global dia menaik, dia peak tak salah saya dalam sekitar 2013 ke 2014. Jumlah dia lebih kurang, kalau saya ingat, lebih kurang 3,600 unit global oil rigs masa 2014. Lepas tu 2014 harga minyak mudun balik sebab berlaku pelaburan yang tinggi untuk mencari minyak dan sebagainya. Kalau kita ingat zaman pentadbiran Najib Tun Razak dulu, ATP, GTP, antara benda yang nak dibuat adalah Oil Enhancement Recovery, OER. Itu nak recover lagi banyak lagi telaga minyak. Lepas tu pula di Amerika Syarikat, fenomena minyak shale oil yang menggunakan dia menggunakan teknologi fracking lah. Dia gunakan air untuk melombor minyak di kawasan tanah, dan perkara tersebut begitu efektif di Amerika Syarikat sehingga penawaran ataupun jumlah bekalan minyak shale tu meningkat mendadak. Jadi dia punya cerita tu berubah. Daripada dekad 2000, tahun 2000-an tu, 2000s tu cerita minyak tak cukup, masuk 2010-an minyak berlebih pula. Tu harga tu turun. Dan disebabkan itu, saya perhatikan the number of oil rigs, saya tadi sebut 1,500, 1,600 tahun 2014. Sekarang ni setakat bulan Februari 2026, angkanya sekitar 1,800 ke 1,900 unit. Dia meningkat, tetapi tak capai angka pada tahun 2014 tersebut. Apa maknanya? Maknanya all majors, syarikat-syarikat besar minyak ni, mereka masih lagi menjalankan aktiviti eksplorasi dan sebagainya, tetapi momentumnya tidak seperti sebelum tahun 2014. Kerana profil penggunaan minyak tu dah berubah. Satu, penggunaan minyak tu semakin cekap. Baik di peringkat kenderaan di atas darat ni, mahupun di peringkat orang kata tu airlines dan sebagainya. Dan sekarang ni kita bercakap tentang tenaga boleh diperbaharui kan. Lepas tu kita bercakap tentang kerendahan EV. Perkara tersebut banyak merubah profil permintaan terhadap minyak, terutamanya dari segi sektor pengangkutan. Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Maksudnya nak kata minyak tak cukup tu sebenarnya tak berapa betul sebenarnya. Minyak tu banyak sebenarnya. Cuma isu sekarang dia tersangkut dekat kawasan Timur Tengah disebabkan sekat betul. Kan?
Dan of course negara-negara seperti China, India, pasal banyak juga negara yang mencatatkan defisit dalam minyak dan gas ni. Jadi mereka perlukan import. Jadi itu yang menjejaskan. Jadi kalau nak tengok data, nak tengok dinamika sektor minyak dan gas ni, sebenarnya supply tu sedang berubah sebenarnya. Dan kalau tengok Petronas sendiri pun, Capex dia orang data yang saya ada pada tahun tak salah saya 2000 tak ingat lah dalam 2011 ke macam tu lah, level dia lebih kurang 70 bilion Capex. Sekarang ni dah tinggal 40 bilion je. So maksudnya diorang pun berhati-hati untuk buat Capex. Diorang pun tengah mencari jalan macam ni nak membuat bisnes dalam tenaga boleh diperbaharui dan sebagainya. Jadi sebenarnya sektor tenaga ni telah berlaku suatu evolusi yang mana penggunaan tenaga tidak tertumpu kepada minyak dan gas semata-mata. Dia akan perlukan solar, dia akan gunakan wind. Dan kalau kita tengok dalam dokumen seperti NETA, National Energy Transformation National Energy Transition Roadmap, NETA. Kalau tengok energy mix tu pada tahun 2050, sasarannya tenaga dia boleh diperbarui ni 70%. Minyak makin kecil. Yang kecil. So dia nak lebih kat ni yang tenaga boleh baru ni lah. Jadi itu hakikat dia. Itu dinamika industri. Cuma bila berlaku kejutan macam ni, tiba-tiba berlaku sekatan, tu yang harga minyak melambung. So hakikatnya, pasal tu kalau tengok analis kan, saya tengok dalam Bloomberg Terminal tu, forecast untuk 5 tahun, sebelum berlaku kejutan ni, sekitar 60 ke 70 dolar per barrel je. Tu analis punya forecast lah, disebabkan dinamika sistem tersebut. Tapi tak tahulah lepas ni apa pula bercerita. Kalau naratif tu boleh berubah, pada tahun 2000-an, 2000s tu cerita minyak tak cukup. Sekarang ni kita cakap minyak cukup. Sekarang ni geopolitik pula, situasi boleh berubah. Tapi logiknya saya nampak, pasal kita dah tengok kan penggunaan EV, kenderaan EV di Malaysia. Tahun lalu, jualan ataupun registration untuk electric vehicles melambung, meningkat sebanyak 105.7% ke paras 44,000 unit lebih di Malaysia. 2 bulan pertama tahun ni, Januari ke Februari, year on year meningkat lebih kurang 156%. Maksudnya penerimaan EV tu semakin meningkat, dan itu juga merubah bagaimana permintaan terhadap sektor minyak dan gas ni akan berubah. Tapi bukan saya nak kata sektor minyak dan gas ni akan saya nak kata dia sebagai sunset industry. Tak. Permintaan daripada sektor pengangkutan tu akan berlaku correction lah. Tetapi permintaan daripada sektor-sektor seperti petrochemical masih penting lagi. Kita perlu banyak bahan oil and gas kan. Chemical lah, plastik lah. In fact, banyak barang-barang dalam kehidupan harian kita banyak menggunakan oil and gas punya produk. Downstream lah. Jadi, sektor pengangkutan mungkin ada perubahan di profil itu. Okay. Tu, Jibarang macam nak tanya samping. Ya. Dari segi jangkaan, dia ada 2 masalah. Yang satu, kenaikan harga minyak. Kemudian ni adakah kemungkinan akan berlaku ketidakcukupan minyak di pasaran? Kan? Sebab kita tengok macam PMX pun macam ada cadangan-cadangan supaya staff government work from home kan. So adakah ini disebabkan oleh antisipasi terhadap ketidakcukupan bekalan minyak di pasaran, ataupun macam mana kita punya pandangan? Itu saya rasa benda perkara yang memang itu risiko yang kita risau lah. Kerana walaupun tadi saya cakap pasal EV apa semua tu, tapi perubahan tu masih perlahan lagi. Kita rata-rata banyak lagi pakai, kita panggil apa, ICE, internal combustion engine. Kereta-kereta ni lah yang ada sekarang lah, ICE. Dan dari segi penggunaan itu makin tinggi, dan kita dapat lihat jualan kenderaan makin meningkat. Tahun lepas dah tengok total industry volume lebih 800,000 unit, all time high.
So maksudnya penggunaan minyak ni memang tinggi. Dan risiko tak cukup bekalan tu memang wujud. Saya kira itu memang satu perkara yang kita tidak boleh kesampingkan lah. Dan berbalik pada soal macam tadi kerajaan punya respon kan, dia cakap pasal work from home. Saya sebenarnya melihat benda ni macam mana tau. Sebenarnya apa yang berlaku kalau kita lihat pada tahun COVID, work from home ni memang wajib lah kan, pasal kita takut sebab faktor kesihatan dan sebagainya. Tapi apa perkara yang memungkinkan benda tu boleh berlaku? Perkara yang memungkinkan untuk berlaku work from home, ataupun saya sebenarnya work from home ni tak apa suka sangat dia punya terma tu. Saya suka terma yang lebih tepat, FWA, Flexible Working Arrangement. So maksudnya seorang tu tak semestinya berada di rumah, kat mana-mana pun boleh, tapi fleksibel. Okay, apa yang memungkinkan tu? Teknologi yang sekarang ni kita buat ni. Kan? Jadi bagi saya, bila habis COVID tu, lepas tu kita sebut mari kita masuk office balik macam biasa, okey lah, tak ada masalah. Tapi bagi saya macam it's a waste opportunity. Kita dah lalui fasa yang mana penggunaan teknologi tu sangat cekap, dan productivity pun okey lah, tidaklah terlalu terjejas teruk, tapi boleh dilaksanakan. Kenapa benda tu tak diteruskan? Tapi bila berlaku lagi sekali ni, baru kita nak buat balik. So maksudnya pendekatan tu macam tidak tuntas lah, macam dia macam reactionary. Sedangkan kita dah pakai dah benda tu. Jadi apa maksud dia? Dah ada kan? Betul. Apa maksud dia? Maksudnya human resource kena tengok balik dasar flexible working arrangement ni kan. Kita ada teknologi. Sebenarnya apa yang mahu kita capai? Yang mahu kita capai outcome kerja yang diberi, fungsi-fungsi yang diberi. Adakah dia mencapai dan membantu dalam organisasi tersebut? Itu yang utama. Keberadaan tu mungkin tidak orang kata tu mendesak sangat, mungkin bergantung kepada jenis tugas-tugas lah. Macam saya kan, tugas saya ni kat mana-mana saya boleh buat. Saya perlukan, yang penting saya nak perlukan internet tu penting, pasal saya nak download data, lepas tu kena ada laptop, nak buat PowerPoint slide lah, nak buat estimation lah, apa semua tu. Saya ada kat pejabat ke, saya dekat Seremban ke, irrelevant. Saya kalau sebentar tadi baru saja interview dengan Awani. Dengan Awani memang setiap hari Isnin interview lebih kurang pukul 9, lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Pakai online je. Kadang-kadang je saya pergi sana. KPI saya tercapai. Di pihak Awani pun tercapai juga. Jadi mungkin saya rasa mungkin bergantung kepada fungsi lah. Kalau katakanlah macam IT yang saya dimaklumkan, diorang ni kena ada di pejabat, nak tengok server pun semua, mungkin diorang kena buat shift lah. Contoh. So mungkin tak boleh semua lah. Okay, Dr.